Korang nak cari smartphone yang power tapi harga dia tak buat poket korang menangis. Infinix Hot 50 ni adalah pilihan yang paling ngam untuk korang. Dengan harga yang lebih kurang RM500 je, korang boleh dapat phone yang boleh buat macam-macam. Siap dapat spek yang mantap. Skrin sebesar 6.7 inci dengan resolusi HD+ dan refresh rate sebesar 120Hz boleh bantu korang untuk running application macam TikTok, Netflix ataupun korang nak bergaming, confirm smooth je. Scroll pun korang akan rasa puas hati sebab paparan dia memang sharp. Guna chips yang power MediaTek Helio G88, Infinix Hot 50 ni bagi prestasi yang steady untuk gaming, streaming dan juga multitasking. Dengan 8GB RAM yang boleh upgrade hingga menjadi 16GB plus storage sebesar 256GB, korang boleh simpan gambar, boleh simpan video, semuanya dalam video korang. Jamin cukup space. Kamera belakang 50MP AI dual kamera ni buat gambar korang nampak lebih cerah, tajam dan juga lawa. Kamera depan pula 8MP tau. Confirm buat selfie korang lagi wow. Korang nak sedap promote produk dan servis korang? Roger je. Tak payah risau pun korang nyamuk-nyamuk ikan lagi. Infinix Hot 50 ni datang dengan bateri sebesar 5000 mAh dan 18W fast charging. Memang cukup untuk korang layan game, tengok video ataupun scroll media sosial sepanjang hari tanpa risau bateri korang free. Infinix Hot 50 ada fingerprint scanner tepi dan face unlock jaga keselamatan korang. Dengan harga sekitar RM500 sahaja, korang dah dapat phone yang cun, laju, bateri tahan lama dan juga kamera yang boleh buat video korang nampak lagi menarik. So, korang perlu apa lagi? Cuba dapatkan Infinix Hot 50 ni sekarang dan rasa sendiri pengalaman tu. Back link ada dekat bawah tu. Apa lagi? Tekan video sekarang. Jangan lupa guys, like, follow, komen dan share untuk video menarik yang seterusnya.